Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bertemu lagi kita di semester 2 Asasi UPM. Untuk video kali ini, saya nak ajak anda ulang kaji topik integration. Kita ada beberapa metod, seperti substitution, kita ada by parts dan last kali kita ada partial fraction. Ada satu lagi yang berbeza dengan masa sekolah dulu, iaitu anda juga belajar integration untuk trigonometry, untuk exponential dan untuk natural logarithm. Tapi sebelum saya masuk kepada substitution, saya rasa better untuk kita ulang kaji level SPM dulu. Feel free to skip kalau awak rasa membosankan, terus kepada substitution. Tapi kalau awak rasa awak perlukan ulang kaji ni, kita buat sama-sama. Integration ni basically lawan kepada differentiation. Let's say lah awak ada fx equals to x square. Okay, so if you differentiate this terhadap x, awak akan dapat 2x. So nampak tak power kat situ berkurang kan? Manakala kalau awak integrate this with respect to x, dia akan jadi x kuasa 2 tambah 1 per 2 tambah 1. So kuasa dia bertambah, maka dia akan jadi x kuasa 3 per 3 tambah c. So seperti yang belajar kat sekolah dulu kan. Plus c ni adalah satu benda yang wajib untuk kita letakkan di akhir jawapan nanti. Mungkin anda tertanya jugalah kenapa nak kena tambah c ni. Okey, saya tunjuk kenapa. Okey, let's say awak ada dua expression yang awak differentiate. Okey, kena faham macam ni kan. Integrate kan lawan kepada differentiate kan. Katakanlah awak ada fx sama dengan x square. Satu lagi awak ada gx sama dengan x square tambah 1 contohnya. So kalau awak differentiate fx, dia jadi f prime, awak akan dapat 2x. Awak differentiate g kepada g prime pun dapat 2x juga kan. Tapi persamaan ni tak sama. Yang ni tak ada plus 1, yang ni ada plus 1. Okay? So sebab tu bila kita integrate balik 2x ni, katakanlah saya integrate balik So bila kita integrate balik, integrate 2x, okay, ini samalah kiranya dua-dua 2x kan. Integrate 2x terhadap x, kita akan dapat 2x. Lepas tu kuasa x tu kan 1. So tambah 1 per 1 tambah 1. So kita akan dapat 2x kuasa 2 per 2. So cancel 2 dengan 2 ni jadilah x kuasa 2. Dan jangan lupa kita kena ada apa? Plus c. So nampak tak? Plus c ni sebenarnya kita consider kalau wujudnya constant macam plus 1 ni. Okay? So that's why setiap kali kita integrate, bila kita integrate yang indefinite, yang tak ada nilai atas dengan bawah ni, kita akan sentiasa ada plus c. Okay? Reasonnya adalah kita consider persamaan tu kemungkinan ada plus constant ni. Okay? Tapi kalau awak tak nak faham benda ni pun, it's okay. Just make sure that whenever you integrate something, put plus c. Okay? So jom kita mulakan dengan ulang kaji level SPM dulu. Integrate x kuasa 5 terhadap x. Okay, ni pun semua dah tahu lah. Tak ada apalah. Kita pun buatlah x kuasa 5 tambah 1 per 5 tambah 1. So jadilah x kuasa 6 per 6 tambah c. Settle. Kita tengok pula yang bawah ni. Integrate 1 per punca kuasa x terhadap x. Okay, so kita kalau ada situasi macam ni, iaitu x berada di bawah, kita akan bawa dia naik ke atas. Okay, maka dia akan jadi apa? Kita akan integrate basically. Okay, first nak kena faham dulu. Punca kuasa x ni, x kuasa berapa? X kuasa setengah. So kita ada 1 per x kuasa setengah kat sini. So bila kita bawa naik x tu, maka dia akan jadi x kuasa negatif setengah. Okay? So bila kita integrate, kita dapatlah x kuasa negatif setengah tambah 1 per negatif setengah tambah 1. So ringkasnya kita akan dapat x kuasa setengah per setengah. 1 per 2 kalau dekat bawah pecahan, kita terbalikkan, dia akan jadi 2 ke depan. Okay. So dia akan jadi 2x kuasa setengah. Ataupun 2 punca kuasa x tambah c. Okey, ulang kaji yang seterusnya. Integrate punca kuasa 3 bagi x. Ni pun tak ada benda lah. So punca kuasa 3 ni is basically integrate x kuasa 1 per 3 terhadap x. So dia akan jadi x kuasa 1 per 3 tambah 1 per 1 per 3 tambah 1. So kita akan dapat kat sini x kuasa 4 per 3 per 4 per 3. Cantikkan persamaan ni, kita akan dapat 3 per 4 x kuasa 4 per 3 tambah c. Okay, at least for my way of teaching, awak tak perlu letak plus c ni kat awal-awal. Okay, just letak dekat final answer pun macam ni kan. Kat sini kan kita dah integrate. Okay, so sepatutnya kat sini dah ada plus c dah. But saya tak kisah sangat. As long as your final answer tu ada plus c. Okay, jom tengok soalan 4. So soalan 4 ni pula nampak macam, ini ada pecahan ni macam nak buat ni. Adakah ini macam quotient rule masa differentiation tu? No.
Okay, kalau tengok betul-betul, we can factorize ataupun cancel out term-term dalam ni. So kita tengok kita ada x tolak x kuasa 5. Okay, sekarang saya isolate persamaan je tanpa integrate. So kita ada x tolak x kuasa 5. So katakanlah saya factorize x. So saya ada x and then 1 tolak x kuasa 4 per x. X dengan x boleh cancel. Maka sebenarnya yang tinggal adalah 1 tolak x kuasa 4. Itulah yang kita nak integrate. Okay. Therefore, kita sebenarnya tengah integrate 1 tolak x kuasa 4 terhadap x. So, integrate them individually. So, 1 jadi apa? 1 akan jadi x. Lepas tu tolak x kuasa 4, dia akan jadi x kuasa 5 per 5. Tambah c. Settle.